Okay, Assalamualaikum geng. Ada aduk oyak dok. Aduk kosi lah, aduk kosi dia kata dia tanah tak jadi, dok tak hidup. Okay. Ya benar, benda tu biasa. Benda tu biasa kalau tanah tak hidup. Apa tu benda biasa, perkara biasa. Saya sendiri pun banyak tak hidup. Dok, hak saya tunjuk ni hak hidup lah. Masa ni saya tunjuk hak hidup. Nanti lepas ni saya tunjuk pula hak tak hidup. Dok, kita boleh kongsi ke apa masalah dia. Dok, sebab hak saya tanah tak hidup tu ramai orang tanah hidup. Orang lain tanah benda saya tanah tu tak hidup, tapi tanah lain hidup. Ya lagu tu. Okey, sipir dia dok. Ni jap saya tunjuk ni. Pokok jagung dah. Ni kebun rumah adik saya ni. Ni jagung. Ni kakung. Tengok dia punya kakung. Kemain comel lagi kakung ni. Memang gemuk, memang comel. Ni boleh tuai dah ni. Kakung ni. Lepas tu ni bayam. Tengok bayam penuh dah. Proses tabu direct atas ni ada saya buat, tapi saya tak upload lagi, tak ada nak edit. Ni banyak, tapi kita kena jarak-jarak ke balik dia. Ni kita tak perlu dah nak tanam semula dah, kita perlu jarak-jarak, kita buai kecil-kecil kita buai. Okey, ni jagung dok. Okey, dia sipir dia dok. Sipir dia tak kira lah nanega apa pun. Tengok jagung buah direct ni. Penuh buah. Okey, first sekali dok. Sebelum pergi pada hak lain, hak paling first tanah dah. Tanah dulu kita perlu pastikan tanah ni subur. Kita buat lah, kita sapu lah media gapo-gapo pun, asalkan tanah ni subur. Tengok jagung ni 1, 2, 3, 4 jantung hidup buah. Sekali saya tengok 3, ni 4. Okey, jadi untuk media tanah dok, kita cuba usahakan supaya subur. Macam ni saya guna topsoil ni. Saya duk buat dengan adik saya ni. Saya guna topsoil, saya campur tahi kambing, kopi, sekam bakar. Lepas tu bahagian bawah saya letak batai pisang, dok tepung nyo, letak sisa-sisa dapur kalau ada. Tanding sekali. Sebab benda tu akan jadi kompos. Bila dia terurai, dia akan jadi kompos. Jadi dia baik untuk kita punya tanaman. Lepas pada tanah, dok, kita perlu jaga 3 perkara. 3 perkara ni ABC dah. ABC. Air. Air ni maknanya penyiraman kita. Dok, kita kena jaga penyiraman kita. Kalau cuaca panas, kita siram 2 kali sehari. Kalau cuaca tak berapa panas, kita siram sekali sehari. Boleh dah. Asalkan kita siram. Lepas tu B. B baja. Baja ni pun kena cukup. Kalau kita tengok pokok kita ada masalah kuning ke apa, kita beri baja. Beri baja pula, beri baja hak bersesuaian. Kalau macam kakung dok. Kakung, pakcoy. Dok, ni pakcoy ni saya tunjuk pakcoy. Ni pakcoy ni. Dan ni pakcoy ni. Tengok mungkin main segar lagi pakcoy ni. Bui baja hak bersesuaian dengan tanaman kita. Kalau kita tanam pokok berdaun, sayur berdaun, tak ada buah, kita bagi baja subur untuk daun, tanaman daun. Kalau macam jagung, kita kena bagi hak tanaman baja untuk pokok tanaman berbuah. Siapa masa dia kena bagi baja berbuah. Okey, macam bayam bagi hak berdaun. Waktu tu kita kena sentiasa mencari ya. Macam baja, contohlah baja dok. Macam kakung ni. Kadang-kadang saya bagi baju AB dengan adik saya. Kakung ni. Dok. Lepas tu bila saya ada kerja, saya akan bagi baju biji tu. Baju subur. Tu untuk bahagian baju. So lagi C dok. A, B, C. C ni cahaya. Cahaya penting dah. Cahaya penting. Sebabnya pokok tanaman ni, kalau pak kita Malaysia ni, dia boleh hidup
dengan tempat tanah. Gitu. Kalau tak ada cahaya, pokok akan jadi masalah. Ada pokok akan jadi menjala macam kakung kan, jadi menjala girato, kuruh. Tak, dia tak cukup cahaya. Jadi kita kena pastikan cahaya cukup. Cukup 3 unsur A, B, C, merah. Alhamdulillah pokok kita akan subur. Tak. Air ni penyeram ya. B, baja. C, cahaya. Cukup A, B, C. Okey. Lepas tu tanah tu permulaan kita. Sebab kita sekali buat tanah tu. Jadi ABC ni yang penting. Kita perlu jaga semua. Barulah kita punya tanaman duduk dalam keadaan sihat semua. Jagung ni. Tengok buah jagung. Buah aja. Penuh buah. Boleh dikatakan setiap pokok berbuah. Dia bukan sebiji. Paling sikit pun 2. Paling banyak 4 lah ni buah. Jadi harap membantu siap-siap awak dah. Mana kata tanah tu susah nak jadi apa semua ni. Awak tengah jaga 3 perkara tu. ABC. Dah. ABC penting. InsyaAllah jadi. Assalamualaikum.